Tanda dulu. Okey. Jangan ikut betul-betul dengan hok kita tanda tu. Sikit. Oi, lambat awak ni tak baik. Tak buat aku. Memang nak kan dok. Oi, tak boleh. Sikit lah. Kalau hok asal dia. Ni hok asal dia. Ni saiz dia. Tapi hok parut sekali nombor 3. Parut sekali. Oh, asal dia sikit lah hok asal dia. Tengok ni. Sikit lah. Mungkin dalam 30 kot. 30 ataupun 30 apa? 0.30. Kalau standard, kalau kita buat, bila kita buat oversize, kita macam mana? Mungkin hok ni luah dia size hok asal dia ni jadi 30 dah kot. Nanti kita pukul balik. 35 lebih kurang. Luah lah lebih. Nak sedap 20 lah. 0.20. 0.20. 0.20. Oh, sah. Ni 0.20. Kita buat 0.20 belakang. Tu pun tak siapa sangat. 0.20. Ketak lagi lah kita buat. Kira kita nak masuk ke ni, ketak katak. Gitulah. Okey. Tanda besar tak? Nak. Kita tanda dah tak? Lepas tu, sana.